Sebenarnya hakikatnya kita semua buta. Buta mata tak nampak jalan di dunia kerana tidak nampak cahaya. Dunia ni kita nampak dengan mata kita, tetapi buta di sini bermaksud buta hati. Masjid nampak bunyi azan, buta hati tak sampai. Itu maksud buta hati. Mata nampak tak? Nampak tak masjid? Nampak tapi tak datang. Maknanya bukan mata yang tak nampak, tapi hati yang buta. Ramai orang matanya buta, hatinya nampak. Matanya buta, boleh hafiz 30 juzuk Al-Quran. Kita matanya nampak, bukannya hafiz, baca pun kadang-kadang tertinggal. Allahu Akbar. Cuba tanya diri masing-masing. Jangan bagi tahu siapa yang hari ni belum baca Quran. Padahal semua matanya nampak, matanya celik. Quran tak sempat baca. Tuan-tuan, nak tahu jarak seseorang itu dengan Allah adalah apa dia? Al-Quran. Semakin banyak dia baca Quran, semakin dekat dengan Allah. Semakin jauh dia tinggalkan Al-Quran, semakin jauh dia hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Itu nak tahu jarak kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita kena perhatikan siapakah kawan kita di penghujung usia. Kalau anak-anak kita belasan tahun, kita bimbang mereka berkawan dengan siapa sahaja, maka patut kita bimbang umur-umur di senja-senja begini, siapa kita berkawan. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala akan menilai seorang itu bukan pada awalnya, tapi pada pengakhiran hidupnya. Kalau anak kita baru muda lagi, kita bimbang dia berkawan dengan siapa, betul? Takut dia rosak, itu permulaan hidup. Pengakhiran hidup, kalau kita pilih kawan yang salah, bukan ajak kita ingat Allah, tapi ajak kita ingat pada perkara-perkara yang lara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang saya mulakan barisan ahli jawatan kuasa Surau Nurul Iman, Kampung Lombong, Shah Alam, Selangor Darul Ihsan, Malaysia Dunia. Barisan ahli jawatan kuasa Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, AJK kira-kira, pengurusan jenazah, penggali kubur, ada. Tukang mandi mayat, ada. Tukang kafan, tukang usung, tukang bawa van jenazah, ada. Bakal-bakal jenazah, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada kuliah Maghrib kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Tengok macam ramai yang lapar je. Yang lapar insya-Allah makan di syurga, amin insya-Allah. Lepas ni saya cadangkan air ni beli yang penutup hijau ataupun biru. Kalau penutup putih ni dia air pahit. Jadi ustaz-ustaz ceramah kadang-kadang sakit tekak. Jadi beli penutup hijau ataupun biru. Itu untuk inilah cadangan. Okey, Allah sebab ustaz ni kalau sakit badan tak apa boleh ceramah, tapi kalau sakit suara dia tak boleh ceramah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau penutup hijau tu dia air bawah tanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, banyak cakap ustaz. Baik, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, tajuk kita pada hari ini iaitu redha dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, redha lah ustaz ya. Redha merupakan salah satu daripada sifat mahmudah. Ya, segala ketentuan Allah sama ada baik ataupun buruk diterima dengan syukur atau sabar oleh insan mukmin. Tidak ada penyesalan atau keluh kesah menerima apa saja ketentuan yang berlaku. Ustaz kena terima apa saja. Ya. Tajuk kita memang sesuai hari ni dah. Ya. Baik. Allah Ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Maksudnya Allah Ta'ala telah redha akan mereka dan mereka pula redha dengan Allah. Itulah sifat orang yang takut akan Tuhannya. Ini dia. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, redha ataupun terima qadar Allah Ta'ala ni merupakan rukun iman yang keenam yang wajib kita percaya, yang wajib kita terima. Dalam hidup kita, Allah Ta'ala mentakdirkan setiap di kalangan kita rezekinya lain-lain. Kita kena terimalah.
Yang ni B40, yang ni T20, yang ni rumah besar, yang ni tak ada rumah, yang ni menyewa. Ni dia. Kadang-kadang macam mana pun manusia biasa mesti ada rasa hasad dengki, iri hati, jealous. Tengok orang lain pakai jam mahal, kereta mahal, dah. Apa lagi? Tengok orang lain anaknya ramai, isterinya ramai. Ini dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni, ya, kalau sayang pada seorang, Allah bukan beri harta. Ya. Allah Ta'ala ni kalau murka pada seorang, Allah Ta'ala ni kalau nak jauhkan seseorang, Allah Ta'ala berikan dia harta yang banyak dan anak pinak yang ramai. Tu. Tanda-tanda Allah Ta'ala jauh. Tanda-tanda Allah Ta'ala murka. Tanda-tanda Allah Ta'ala itu, ya, nak makin dia itu sesat, Allah Ta'ala banyakkan harta dan anak pinak. Tanda-tanda bukan mesti, tuan-tuan. Bila tanda-tanda mendung, hujan. Tapi tak mesti. Ini dia. Tapi itu sebagai bertanda-tanda yang kita patut sampai terus. Macam kat syurga. Ni penutup biru. Kan? Penutup biru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok. Punca air daripada Kampung Kurnia. Simparanggang. Air bawah tanah. Ni air bawah tanah. Kan? Yang ni air pahit. Ya, punca air pahit. Dia kata. Ya. Punca air pahit yang dirawat. Air Selangor. Air Selangor. Aduh. Bismillah. Bismillah. Kalau air kat Madinah tak apa. Baik. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah. Barang siapa yang kufur, azab Allah Ta'ala sangat pedih. Syukurlah Ustaz. Baik. Saya cadangkan saja. Baru cadang dapat. Jadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Tapi satu je cadangan saya yang belum tertunai sampai sekarang. Cawan. Cawan daripada dulu sampai sekarang tak ada cawan. Surau ni je tak ada cawan. Semua surau ada cawan. Itu yang belum tertunai lagi cadangan yang tu. Tak apa je, tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Musrat berapa? Musrat 61. Ya, indahnya hidup bersyariat. Baik, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Bila sebut tentang qada-qadar, ketetapan Allah Ta'ala ni, hidup ni tuan-tuan, Allah Ta'ala hantar kita. Benda basic. Pertama, daripada mana kita datang. Yang kedua, buat apa kita kat sini. Yang ketiga, ke mana kita akan dikembalikan. Ini dia. Ya. Daripada mana kita datang, buat apa kita kat sini, dan ke mana kita akan dikembalikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama, kita datang daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita duduk di dunia ni, Allah Ta'ala hantar kita, ya, untuk beribadah. Dan yang ketiga, ke mana kita akan dikembalikan, iaitu ke mana kita akan dikembalikan? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mic pula hilang-hilang. Kan, daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Jadi basic nombor satu, Allah hantar kita kat dunia ni. Ini dia. Tujuannya apa dia? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 tujuan. Pertama, mengenal Allah Ta'ala sebagai pencipta, pentadbir, pengurus alam ini yang maha bijaksana. Yang kedua, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, untuk menjadi khalifah, pemimpin. Nak pimpin ke mana ni? Ya. Kalau ada orang buta, kita nak pimpin ke mana? Okey. Sebenarnya hakikatnya kita semua buta. Buta mata tak nampak jalan di dunia kerana tidak nampak cahaya. Tuan-tuan, dunia ni kita nampak dengan mata kita, tetapi buta di sini bermaksud buta hati. Masjid nampak bunyi azan, buta hati tak sampai. Itu maksud buta hati. Mata nampak tak? Nampak tak masjid? Nampak tapi tak datang. Maknanya bukan mata yang tak nampak, tapi hati yang buta. Ramai orang matanya buta, hatinya nampak. Matanya buta, boleh hafiz 30 juzuk Al-Quran. Kita matanya nampak, bukannya hafiz, baca pun kadang-kadang tertinggal. Allahu Akbar. Cuba tanya diri masing-masing. Jangan bagi tahu.
Siapa yang hari ni belum baca Quran? Padahal semua matanya nampak, matanya celik. Siapa yang datang sini yang buta? Ada? Ada buta mata? Tak ada. Tapi ada di kalangan kita yang mungkin buta hatinya. Kenapa dia? Kerana Quran tak sempat baca. Tuan-tuan, nak tahu jarak seseorang itu dengan Allah adalah apa dia? Al-Quran. Semakin banyak dia baca Quran, semakin dekat dengan Allah. Semakin jauh dia tinggalkan Al-Quran, semakin jauh dia hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Itu nak tahu jarak kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita kena perhatikan siapakah kawan kita di penghujung usia. Kalau anak-anak kita belasan tahun kita bimbang mereka berkawan dengan siapa sahaja, maka patut kita bimbang umur-umur di senja-senja begini siapa kita berkawan. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala akan menilai seorang itu bukan pada awalnya, tapi pada pengakhiran hidupnya. Kalau anak kita baru muda lagi, kita bimbang dia berkawan dengan siapa, betul? Takut dia rosak, itu permulaan hidup. Pengakhiran hidup, kalau kita pilih kawan yang salah, bukan ajak kita ingat Allah, tapi ajak kita ingat pada perkara-perkara yang lara. Ya, ajak ingatkan kita, jom kita karaoke, jom kita apa lagi? Macam-macam. Dia ajakkan kita benda yang lalai. Akhirnya apa dia? Kita mati dalam keadaan lalai. Tuan-tuan yang mulia, itulah perkara-perkara seburuk-buruk kembali. Ya, iaitu balik ataupun pulang pada Allah dalam keadaan lalai. Sebab itu tuan-tuan, perhatikan siapakah kawan kita di penghujung usia kita. Itu nombor satu. Yang kedua, perhatikan hobi-hobi di penghujung usia kita. Ya, kerana apa dia? Kerana kita dah tak lama tuan-tuan. Kita dah nak balik kampung dah. Kampung sebenar kita bukan kampung Lombong, tapi kampung sebenar kita adalah kampung akhirat yang kita akan pulang sebentar saja lagi. Kita telah masuk pintu dunia dan sekejap lagi kita akan masuk ke pintu akhirat. Dan perjalanan kita di dunia ini, semakin hari kita melangkah, semakin jauh kita tinggalkan dunia yang tak mungkin kita patah balik walaupun 1 minit ataupun 1 saat. Setuju? Dan perjalanan kita di dunia ini, semakin kita bergerak, semakin dekat dengan pintu akhirat. Setuju? Maka tuan-tuan yang mulia, oleh kerana persimpangan kita dengan pintu akhirat ini semakin dekat, maka apakah persiapan sebenar kita? Tuan-tuan yang mulia, rumah besar, kenderaan besar, tuan-tuan perhatikan. Ketika mana liang lahat itu, tuan-tuan, hanya boleh memuatkan seorang, walaupun kita mempunyai follower yang ramai, pengikut yang ramai, walaupun beribu follower, seorang tak boleh follow dalam kubur. Tengok saiz kubur kita hanya boleh muat seorang. Walaupun kereta kita ada banyak, tengok lubang kubur kita tu tak muat walau sebiji kereta. Walaupun rumah kita besar, tengok liang lahat kita tak muat walaupun sebiji rumah. Walaupun rumah yang kecil, tak boleh muat. Tuan-tuan, hari ini ramai di kalangan kita keluar pagi, balik gelap, keluar gelap, balik pagi untuk mengejar, mencari bahagia. Mancing, apa? Nak happy-happy ustaz. Main badminton, nak happy-happy ustaz. Duduk kedai kopi, nak happy-happy ustaz. Apa lagi? Nak happy-happy? Karaoke. Oh, Fatimah. Nak happy-happy ustaz. Tuan-tuan, ada kawan kita nak happy cari kawan. Ada kawan kita nak happy mancing. Ada kawan kita nak happy main bowling, main futsal. Apa lagi? Main bola golf. Main apa lagi? Badminton. Apa lagi? Macam-macam. Melepak. Ni kedai kopi. Macam-macam gaya, macam cara. Tuan-tuan, kejap lagi malaikat maut akan datang pada kita. Tuan-tuan, kebahagiaan sebenar dalam kubur nanti, baru kita sedar, bukan kawan-kawan. Kawan-kawan tinggal kita. Bukan anak-anak tinggal kita. Bukan duit tinggal kita. Bukan harta tinggalkan kita. Kebahagiaan sebenar waktu tu, baru kita sedar amal soleh yang pernah kita kerjakan. Itulah sumber bahagia kita. Setuju? Quran yang kita baca, sedekah-sedekah kita. Ini dia. Wirid-wirid kita, salat malam kita, puasa kita, amal soleh kita, ketaatan kita, maka itulah sumber bahagia sebenar. Ini dia. Jadi tuan-tuan, bila kita faham tujuan duduk di dunia ini adalah untuk beribadah, untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Allah Ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini bekal kita. Jadi bila kita faham, inilah bekal yang sepatutnya kita kumpulkan. Tuan-tuan, kalau selama ni kita keluar pagi, balik gelap, keluar gelap, balik pagi, sanggup berkorban apa saja, harta ataupun nyawa,
itulah nasib mesra sejati yang mulia. Pernah dengar lagu tu? Ini dia. Kita sanggup berkorban apa saja, tuan-tuan. Keluar pagi, balik gelap, keluar gelap, balik pagi untuk mendapat kesenangan dunia yang akhirnya, tuan-tuan, kita akan tinggalkan. Bermati-matian keluar pagi, balik gelap, keluar gelap, balik pagi untuk mencari sesuatu yang akan ditinggalkan. Bermati-matian untuk perkara yang tidak dibawa mati. Dunia ni, tuan-tuan, kumpul banyak mana, semua tinggal. Setuju? Kumpul lah banyak mana pun, mati tinggal semua. Tapi akhirat, kumpullah banyak mana, semua kita akan bawa. Jadi, tuan-tuan, hidup di dunia ni, yang penting dalam hidup kita bukan harta. Banyak sikit tak penting. Sebab apa dia? Banyak pun tinggal, sikit pun tinggal. Yang penting kita berjaya mentaati perintah Allah. Itulah nikmat senikmat-nikmat. Tuan-tuan, setiap hari di kalangan kita ada rasa ralat. Ralat hari ni. Kenapa? Oh, tadi terlepas jogging. Haji ralat apa? Ralat hari ni. Allah, tadi kawan ajak pergi mancing. Tertidur. Ralat hari ni. Kenapa? Allah, tertinggal. Nak pergi apa? Dataran Merdeka, tengok bola. Seorang dia ada ralat tu, tertidur. Seorang dia ada ralat dia. Orang mukmin ralat dia boleh. Allah, pagi tadi tertinggal duha. Ya? Tertinggal amal soleh. Sebab dunia ni, tuan-tuan, apa saja yang tertinggal, semua boleh dapat ke akhirat yang lebih baik lagi. Semua. Tuan-tuan, sepanjang hidup, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan tak dapat? Apa saja yang tuan-tuan tak dapat, tuan-tuan akan diganti ke akhirat yang lebih baik. Tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan akhirat. Dunia ni, kita masih belum hidup lagi. Ni dunia tipu-tipu. Dunia ni, dunia tipu-tipu. Dunia ni, sengaja Allah Ta'ala buat. Dunia ni, susah nak dapat bahagia. Kalau jumpa pun tak banyak. Kalau banyak pun tak lama. Tu dunia. Saja Allah Ta'ala create macam tu. Supaya apa dia? Supaya kita kejar yang kekal. Ya? Kerana dunia ni, tuan-tuan, apa pun yang kita dapat, semuanya akan duduk belakang. Tuan-tuan kerja apa kat dunia ni? Ya? Kerja jawatan. Satu penggal, 5 tahun. Bila? Tahun 93, duduk belakang. Saya bekas YP sini. Tahun bila tu? Tahun 93, dah duduk belakang. Ya. Kalau kita pergi tengok rumah orang kaya-kaya, yang mana dah meninggal dunia, semua dah duduk belakang. 2 minggu lepas saya pergi Sandakan. Saya pergi di Sabah. Ya, Sandakan dengan KK. Saya di Sabah seminggu. Ceramah lah kat sana. Ada trip ceramah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada satu rumah besar. So guard saya beritahu, Ustaz, ini orang kaya sini yang mana dia mati bunuh diri. Kaya pun bunuh diri. Dia kalah loteri, nombor ekor. Maknanya, tuan-tuan, kaya pun belum tentu boleh bahagia. Kami orang kan, kenapa nak kaya? Kerana kalau kaya bahagia, boleh beli everything. Boleh beli apa saja. Tuan-tuan, saya dan tuan-tuan telah jumpa ramai orang kaya tapi tak bahagia. Dia ada rumah besar. Apa yang dia tak ada? Kalau kita tanya pun, apa yang kita tak ada? Tuan-tuan tahu tak? Kita dah dapat semua yang patut kita dapat. Setiap orang, Allah Ta'ala dah tulis 2026 dia akan dapat motor Waisu. Dia dah dapat dah. 2025 dia kahwin. Dia dah dapat dah. Semua orang dia dah dapat apa yang dia patut dapat. Siapa yang tahu kita patut dapat ke tak patut dapat? Allah. Macam Haji kan, kita pun tak sangka 2050 kita jadi Perdana Menteri. Walaupun umur kita masih dah 99. Kan? Tapi kalau dah memang ditulis kita nanti satu hari dalam ramai ni ada besok jadi calon ke benda, jadi Perdana Menteri, dan kita akan dapatlah. Lepas tu satu nikmat itu, bila ada anak muda jumpa saya, Ustaz, macam mana saya nak dapat motor macam ni? Saya kata nanti awak sampai masa awak dapat. Tak payah pening-pening. Macam ayah-ayah sekarang ni kan, macam-macam dapat. Dah kahwin, dah ada rumah, ada kenderaan, ada tanah. Dulu masa baby mana ada? Betul tak? Masa baby dah kahwin belum? Belum. Tak ada rumah, tak ada kenderaan, tak ada anak, tak ada tu, tak ada ni. Sekarang semua ada. Sebab apa? Dah sampai masanya. Itu je jawapan dia.
Yang muda-muda ni, abang dia ada cucu, Ustaz, kahwin pun belum. Tanya ayah, cucu ada 20, 30, 50 pun ada saya pernah dengar. Paling banyak semua hidup saya, ya, Ustaz, cucu saya 50. Oh, banyak cucu ada. Cucu 50. Angkat tangan, siapa ada cucu 50? Kok lah ada lebih banyak lagi, Ustaz, saya 60. Ni tuan-tuan. Kenapa boleh sampai macam tu? Dah sampai masa. Itu namanya qada qadar Allah Ta'ala. Qada maknanya ketetapan, qadar maknanya kadar. Pada qada tu orang tu kahwin, kadarnya berapa? Oh, isterinya 3. Qada ketetapan, orang tu dapat anak. Anaknya berapa? Kadarnya. Qada ketetapan, kadar dia. Ya. Berapa nilai dia? Sikit, banyaknya tu. Jadi, kita tak perlu dengki dengan nikmat orang lain sebab Allah Ta'ala bagi setiap orang lain-lain tak sama mengikut kebijaksanaan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala tahu kenapa. Untuk kita manusia biasa, kita perlu cukup bersangka baik 2. Pertama, Allah Ta'ala sedang selamatkan kita. Yang kedua, Allah nak ganti yang lebih baik. Itu saja cukup. Bersangka baik. Allah selamatkan kita. Ya. Harta-harta yang kita dapat itu semua nanti akan dipertikaikan. Minggu lepas saya jumpa dengan tuan guru saya. Dia cerita tentang ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, dia ada terselit gigi, dia pergi satu pokok, dia pergi ambil cebisan kayu untuk cungkil gigi dia. Itu saja kena tanya ke akhirat 70 tahun. Tuan-tuan, kalau dia minta izin, tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan, owner dia halalkan tak? Bukan dia ambil buah pun, bukan dia ambil pokok pun, dia ambil cebisan kayu sikit je, kecil je, untuk ambil cungkil gigi, 70 tahun Allah Ta'ala tanya. Tuan-tuan bayangkan kalau yang ambil juta-juta. Maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala selamatkan kita tuan-tuan. Allah Ta'ala selamat kita. Allah Ta'ala tak beri kita jawatan, harta yang banyak dan sebagainya, supaya kita terselamat daripada fitnah, ujian dunia ni yang penuh dengan cobaan. Banyak benda Allah Ta'ala selamatkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik. Tidak ada satu pun yang kita tak dapat di dunia ni. Kalau kita inginkan, maka Allah ganti yang lebih baik. Ya. Kita nak ni. Ya, kalau ikutkan keinginan kita memang banyak. Tapi oleh kerana kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala, orang mukmin ni tuan-tuan, dia dapat gembira, tak dapat lagi gembira. Hebat. Orang fasik, orang munafik, dia tak dapat sedih. Dia dapat gembira. Bukan. Dia dapat duka cita, tak dapat lagi duka cita. Ni orang fasik, orang munafik. Dia dapat pun dia sedih. Sebab apa? Sebab dia tak bersyukur. Dapat pun komplain. Dah dapat air mineral pun komplain juga. Komplain nak botol hijau lah. Nak penutup biru lah. Nak cawan lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Dalam hidup kita ni tuan-tuan yang mulia, okey? Orang mukmin sebab apa? Bila mana dia dapat satu nikmat tu, dia gembira, tak dapat dia lagi gembira. Sebab pertama, bila dia dapat, itu keinginan dia. Bila dia tak dapat, itu keinginan Allah. Maka pasti apa yang Allah Ta'ala inginkan jauh lebih baik daripada apa yang diinginkan. Mak, sini mak, kita nak, tak dapat. Alhamdulillah. Dapat alhamdulillah, tak dapat alhamdulillah. Sebab bila mak dapat sesuatu, itu keinginan mak. Tapi bila mak tak dapat, itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Maka kalau itu kehendak Allah, maka pasti lebih baik. Sebab itu mak gembira. Ni hebat. Ya. Dapat alhamdulillah, tak dapat alhamdulillah. Okey. Berapa banyak dalam hidup ni tuan-tuan yang kita tak dapat, lepas kita gembira. Haji hari-hari doa, tak dapat. Baik tak doa. Dia kata kita, tuan, saya lebih bimbang apabila semua doa-doa saya diperkenankan oleh Allah. Saya bimbang tidak ada bahagian saya di akhirat nanti. Maknanya kalau doa kita ni ada yang tidak diperkenankan di dunia, akan menjadi simpanan
akhirat. Jadi orang mukmin lagi bimbang kalau semua doanya diperkenankan. Takut tak ada simpanan akhirat, tak ada bahagian ke akhirat. Kenapa dia? Kerana bahagian akhirat tu jauh lebih baik berbanding bahagian di dunia. Dunia sementara. Kita minta kat dunia ni, hak-hak dunia ni boleh dapat, tapi berapa lama kita minta supaya tanah tu jadi hak milik kita. Allah perkenankan. Abang kita pulangkan tanah tu. Kita pun syukur, Alhamdulillah. Baru je dapat hari ni, besok meninggal. Alamak. Bila kita doa, tanah tu bukan jadi hak milik kita. Kita meninggal, Allah Ta'ala pulangkan ke akhirat. Tuan-tuan nak yang mana? Baik itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang mukmin ni tuan-tuan, dia akan sentiasa bahagia. Walau kat mana pun Allah Ta'ala letakkan dia. Letak kat mana pun okey. Duduk bandar okey, duduk kampung okey, kahwin okey, tak kahwin okey, ada anak okey, tak ada anak okey, anak ramai okey. Dia sentiasa menikmati apa saja yang dia dapat. Boring pun okey. Ada orang anak boring lah Ustaz, bosan lah Ustaz. Nikmati boring anda, syukuri boring anda kerana anda akan rindukan boring itu. Haji-haji duduk saja boring, cucu tak ada, anak tak balik. Nanti haji akan rindu boring tersebut. Bila anak cucu balik, sejam dua memang seronok. Bila dia kata 3 hari, Allah, 3 hari tak boleh tidur. Rayang, pecicilan, orang Jawa panggil. Lari sana, lari sini, manjat sana, manjat sini, nangis sana, nangis. Aduh. Pasu kita pecah lah, itulah, inilah. Kereta kita calar, dia ambil batu diconteng. Saya sayang atuk. Aduh, atuk ni sini, tengok betul tak saya tulis ni. Saya sayang atuk. Nak marah ke apa? Tulisannya saya sayang atuk. Dia ambil batu diconteng kat MyV baru kita. Aduh. Ya. Sebab itu tuan-tuan, orang mukmin ni kat mana pun okey. Masa dia anak cucu tak balik, dia nikmati boring dia tu. Masa anak cucu balik, dia nikmati anak cucu dia tu. Kat mana pun okey dia. Okey. Masa anak cucu tak ada, me time dengan Allah. Ada masa banyak dengan Allah. Boleh datang kuliah, boleh dengar ceramah. Ni kadang-kadang baru salam je. Nak pergi mana je? Tak, maaf Ustaz, saya tak boleh dengar kuliah. Kenapa? Anak cucu balik. Sila. Ada. Ni anak cucu tak balik, boleh dengar kuliah. Dan anak cucu balik, maklum lah. Tak sampai hati, sesekali balik daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Johor. Kan? Jadi kita pun nak raihkan dia sesekali. Ustaz Naim dah boring dah. Bayangkan, panggil jemput Ustaz Naim daripada tahun 2018. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 9 tahun dah tak jemur. Allahumma salli ala sayyidina. Okay? Sebab tu saya selamba je minta air tu kan. Sebab dah haji-haji ni dah macam adik-beradik, dah macam saudara mara, dah macam mana? Bismillah. Dah macam dah rapat lah. Ustaz lain tak ada kan? Banyak songeng tu tak ada kan? Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf ya. Baik, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Dalam hidup kita ni, apa saja yang kita dapat nikmat pada hari ni, pertama sekali, kita tak akan dapat balik yang sama bila mana kita dah terlepas. Ini dia. Okey. Semalam dengan hari ni, sihat kita sama tak, Haji? Tak sama kan? Ya, umur dah tak sama, hari dah tak sama. Sebab tu, apa saja yang kita dapat pada hari ni, syukurilah, nikmatilah. Kerana dia tidak akan dapat balik. Momen tu, anak cucu kita balik, kita sedih. Nyampah aku. Kita takkan dapat balik umur cucu kita yang masa dia datang itu. Contoh, dia raya tahun ni, dia balik, masa tu umur dia 4 tahun. Tahun depan, dia dah 5 tahun, dia dah lain dah. Mungkin dia dah malu-malu, dah tak nak dekat dengan kita, dah tak nak main kita. Yang dulu lagi-lagi duduk diam je, anak aku kenapa ni, kena rasuk ke apa? Dah. Dia dah besar dah ya. Oh, yelah. Maknanya, nikmati saja hidup ni. Kerana kita tak akan dapat yang sama. Ni dia. Apa pun yang kita dapat pada hari ni, tuan-tuan, setiap hari, oksigen tak sama. Oksigen semalam hari ni mungkin tak sama. Dari sudut kualiti dia. Semalam mungkin pencemaran dia kadarnya berapa. Hari ni mungkin kadar. Itu baru cerita oksigen.
Jadi semua yang kita dapat ni ayah-ayah, ini adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, yang mungkin hari ini adalah hari terakhir kita dapat. Mungkin hari ini hari terakhir tengok cucu. Petang malamnya meninggal kita. Ataupun cucu kita meninggal. Dia balik kemalangan, contoh kan. Na'udzubillah. Kita tak nak minta. Tapi saya nak bagi tahu, apa saja yang datang dalam hidup kita ni, kita hargai sungguh-sungguh. Sebab boleh jadi itu adalah nikmat terakhir kita. Lepas tu, saya tengok Haji dengar kuliah khusyuk betul. Ustaz, saya pun tak tahu boleh jadi ni kuliah terakhir saya dengar, Ustaz. Sama ada saya pergi dulu ataupun Haji pergi dulu. Jadi saya dengar yang terbaik, dengar sungguh-sungguh. Kita menikmati momen-momen yang mungkin terakhir. Kerana hidup ni rahsia Allah. Ya. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, macam mana kita nak belajar setuju dengan Allah Ta'ala? Nombor satu, Allah Ta'ala bersifat Al-Hakim, Maha Bijaksana, tuan-tuan. Mustahil Allah Ta'ala itu menetapkan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Nombor satu. Kalau tuan-tuan boleh setuju dengan semua celik pandai, tuan-tuan beli ubat ataupun tuan-tuan disyorkan ubat oleh doktor-doktor, tuan-tuan tak pernah pergi bangkang ataupun pergi saman doktor. Kenapa bagi saya ubat darah tinggi macam ini, kena makan macam ini, tak pernah. Kita setuju. Ini doktor, dia tahu. Kalau yang bagi makan kita tu, ubat tu bukan doktor, ataupun yang bagi apa dia? Yang bagi contohnya petani ke apa, kita pun ya, macam tu kita naik kapal terbang. Kita setuju naik pergi umrah, pergi haji sebab yang bawa tu adalah pilot. Tapi kalau yang bawa tu chef, mungkin kita tak nak naik kot. Tapi yang menguruskan kehidupan kita alam ini adalah Allah yang Maha Bijaksana, maka tidak ada yang silap. Allah Ta'ala hantar isteri, Allah Ta'ala hantar suami, Allah Ta'ala hantar anak, Allah Ta'ala hantar jiran, Allah Ta'ala hantar kawan. Tidak ada yang silap. Yang silap cuma apa dia? Mungkin kita salah memahami rencana Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dalam hidup, belajar untuk tidak gopoh dalam memahami perjalanan hidup. Hidup ni proses. Ya. Manusia ni tuan-tuan, sifatnya gopoh. Maksudnya apa dia? Kalau belajar hari ni, kalau boleh nak faham terus. Ya. Dia proses. Sikit Allah Ta'ala bagi ilmu sikit. Semua. Kalau sakit, saya nak tanya tuan-tuan, kalau bagi pilihan, luka, nak baik hari ni ke nak baik bulan depan? Semua nak hari ni, betul? Tapi takkan berlaku. Proses. Kena sabar. Sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama kering. Cukup sebulan, alhamdulillah dah baik dah. Hidup macam tu. Ya. Allah Ta'ala, tuan-tuan, datangkan orang di sekeliling kita ni adalah proses untuk mematangkan kita. Datang orang yang kadang-kadang tak bagi signal. Datang orang yang pandang kita. Apa pandang-pandang? Ada, saya pernah cerita orang kat Perak tu kan. Dia pandang orang, dia kena tampar. Alhamdulillah kat sini saya pandang haji tak pernah kena tampar lagi. Ni dia. Ya. Tak ada salah apa. Salah pandang aja. Apa pandang-pandang? Tampar. Mungkin tak tahulah, dia mungkin ada mental sikit ke apa kan. Tapi saya nak beritahu tentang Allah Masya Allah. Ujian yang datang dalam hidup kita ni, kita tak pernah minta. Abang tu tak pernah minta dia datang masjid kena tampar. Agak-agak kalau dia tahu, dia nak datang masjid. Menyesal aku datang masjid. Aku datang masjid nak healing, nak relax, dapat kena tampar. Tuan-tuan, tak pernah dalam hidup kita minta ujian. Kita tak pernah minta duduk di Kampung Longgong, tiba-tiba Kampung Longgong banjir. Tak pernah minta. Kalau tahu awal-awal tak ada duduk Kampung Longgong. Betul tak? Tapi kalau tuan-tuan nak pindah, boleh. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan tak ada ujian lepas tu. Ada ujian lain. Allah Ta'ala jadikan dunia ni memang negeri ujian. Tuan-tuan ada pilihan. Tuan-tuan nak pindah, boleh. Ustaz, Kampung Longgong banjir lah. Okay, Haji nak pindah mana? Saya nak duduk Putrajaya. Okay, silakan. Duduk Putrajaya, ada ujian dia. Duduk kat mana pun, ada ujian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada baru ni ada hamba Allah Ta'ala kat Kampung Longgong ni kan. Dia kata, Ustaz, rumah saya banjir. Tapi kedai saya, alhamdulillah,
selamat. Ada orang kedai dia banjir, rumah dia selamat. Macam tu lah. Jadi Allah Ta'ala buat. Tuan-tuan, kalau ujian tu kena kat kita, maknanya itu kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua orang ni lain-lain ni. Ada yang sama tapi tak serupa. Tu beza. Apa maksud sama tapi tak serupa? Yang ni cancer stage 1. Yang ni stage 4. Yang ni dapat sponsor daripada kerajaan. Yang ni dapat ada insurans. Yang ni sponsor daripada anak-anak yang kaya. Yang ni memang dia kaya. Tu disebut mungkin sama tapi tak serupa. Macam saya ada gawat juga tapi tak sama. Dari sudut masalah ada tu. Jadi yang package. Yang ni gawat je. Yang ni gawat macam mana, darah tinggi, asma, batuk semua, sakit lutut, semua sakit macam mana. Package. Ada orang semua sihat, yang sakit hati. Itu juga. Ada orang semua sakit tapi yang sembuh hati. Ini paling baik sekali. Tuan-tuan nak tahu bahagia kat mana? Tempat bahagia kat mana? Ni. Kat hati. Walaupun satu badan sakit, tapi kalau hati bersih, apa pun ujian datang, tak ada masalah. Hati bersih. Datanglah apa pun. Tempat bahagia. Dibagi apa pun, alhamdulillah. Sebab hati bersih. Tapi kalau hati tak bersih, tuan-tuan, dapat apa pun, sakit. Haji, rumah baru siap kan? Ya, Ustaz. Kenapa sedih? Tak ada swimming pool. Tak ada kolam renang. Sakit hati. Ya. Sebab tempat bahagia kat hati. Sebab itu siapa nak bahagia? Sebab tu tuan-tuan jumpa dah orang, kerja salah kau orang. Ada tak? Kerja salah kau orang. Ini sebab kau, ni sebab ada yang kerja jenis nak komplain. Kerja nak apa dia? Report. Kerja. Report apa? Sispa. Ada kerja nak saman. Ada tak? Tak berhati nak saman. Nak report. Nak komplain. Nak itu. Nak ini. Ada jenis orang. Dekat sini pun ada. Tuan-tuan, saya cakap ni tuan-tuan. Dekat diri saya tuan-tuan. Kalau ada yang sama, maknanya kita sama. Cuba tanya AJK. Berapa banyak komplain dapat? Masjid tu tuan-tuan tak bina-bina tuan-tuan. Daripada 2018 saya kat sini. Berapa ramai orang jumpa? Tuan Pengusi, bila masjid nak apa? Penat explain. Oh, ni sebenarnya macam ni. Betul tak? Betul ke betul? Penat nak jawab. Allah SWT. Saya yang tanya AJK pengurusi, itu saya tanya. Semua ustaz-ustaz mesti tanya punya. Tu ustaz-ustaz tanya. Ni ahli Korea nak tanya-tanya. Bila kan? Alhamdulillah nampak dah kan. Betul kan? Setengah buat tu kan? Alhamdulillah. Penantian berakhir. Kesabaran orang-orang Kampung Lombong ni setelah 9 tahun. Allahu Akbar. Saya ingat lebih kot 9 tahun sebab masa saya datang tu memang dah ada ni ni gambar-gambar ni dah ada dah. Ya. Jadi Allah SWT, tuan-tuan, masjid ni takkan terbina sehinggalah memang Allah dah rahsia Allah. Allah Ta'ala tahu bila dia akan terbina dan bila dia akan siap, semua dalam rahsia Allah Ta'ala. Dan dia tidak akan terbina sehinggalah waktunya. Itu semua dalam rahsia Allah. Qadar Allah Ta'ala. Ni. InsyaAllah kita akan berehat seketika untuk memberi laluan azan. Jangan ke mana-mana. Kita bertemu lagi selepas ini insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang datang dalam hidup kita ni dua tuan-tuan. Pertama rezeki, yang kedua ujian. Tuan-tuan, orang hebat tuan-tuan bukanlah orang yang boleh bina rumah besar, kenderaan besar. Tapi orang hebat ni tuan-tuan dekat kampung kita, orang yang boleh reda dengan ujian Allah Ta'ala timpakan pada dia. Mungkin dia, kalau baru ni tuan-tuan, pelajar UiTM Shah Alam umur 22, Allah Ta'ala ambil 2 kaki dan 2 tangan tuan-tuan. Mula-mula Allah ambil dua kaki dia dulu, tak silap. Lepas tu baru 2 tangan. Mula-mula Allah ambil 2 kaki dia. Lepas tu Allah ambil 2 tangan dia pula. 2 kaki kena potong, lepas tu 2 tangan kena potong. Umur 22. Bayangkan daripada baby sampai umur 22 sihat walafiat. Lepas tu difahamkan kena kanser darah ke apa benda macam tu lah. Betul lah. Minta maaf kalau betulkan kalau saya silap. Ya. Maka itu merupakan antara contoh-contoh orang hebat
yang boleh ridha dengan takdir Allah Ta'ala. Betul tuan-tuan, dalam hidup, apa saja masalah dan ujian kita kena, nombor satu, akan ada orang lebih berat, ujiannya lebih besar daripada kita. Sebab itu kita sentiasa memandang orang yang di bawah daripada kita. Kadang kita mengeluh, kita naik kereta, walaupun buruk, tapi ada kereta, orang lain kereta pun tak ada, cuma naik motor. Kadang kita malu, motor kita buruk, orang lain motor pun tak ada. Ini dia. Betul tuan-tuan yang mulia, kadang-kadang kita kalau tengok orang yang lebih besar daripada kita, hebat daripada kita, apa pun kita dapat, tak boleh happy, tak boleh bahagia, tak boleh bersyukur. Kita punya rumah 400 square feet. Lepas tu, kita seronok ada rumah. Kita tengok rumah orang yang 1000 square feet. Oh. Kita membesarkan rumah 1000 square feet. Alhamdulillah lah kan. Lepas tu kita pergi rumah orang yang 1700 square feet. Oh. Kita besarkan 1007. Lepas tu kita pergi rumah orang yang 2500 square feet. Besar. Kita membesar 2500 square feet. Tuan-tuan happy. Besar rumah aku 2500 square feet. Tuan-tuan pergi rumah orang yang 4000 square feet. Besar rumah dia. Tu macam tu macam sedih. Tuan-tuan nak tahu tak? Saya dan tuan-tuan semua adalah jutawan. Tuan-tuan sedar? Kita ni di kalangan berbilion manusia yang kaya. Kaya sebab apa? Sebab kita masih hidup. Allah bagi peluang kita boleh sebut nama Allah, zikir, boleh menjana pahala. Orang mati dah tak boleh jana pahala dah. Tuan-tuan, harta ni tuan-tuan, dia laku sebab hidup je. Besok mati tak laku dah. Yang laku pahala masa tu. Jadi, kita ni masih ada ruang kesempatan untuk jana pahala. Nanti nak tahu tuan-tuan, bernilai tak bernilai pahala, tengok nanti bila kita mati. Dan matilah tempoh di akhirat nanti adalah waktu di sana, waktu yang lama. Masa tu nak guna duit berapa? Tak ada, no function. Masa tu nak guna lama ni pada amal soleh kita ni lah, kalau ada. Jadi, orang yang dah mati sekarang, dia tak boleh dah nak menjana benda tu. Tapi yang boleh menjana siapa? Kita yang hidup ni lah. Kalau tuan-tuan rasa, Ustaz, saya ni rumah, tak ada kenderaan, tak ada kahwin, belum, tak ada, pergi kubur sana tengok orang kubur ada apa. Mana rumah dia? Mana duit dia? Mana tanah dia? Mana harta dia? Kita ni ada macam-macam lagi. Bagi sihat, bagi hidup, bagi masa. Allah bagi masa. Kayalah. Ramai dengan kita sedar, Allah Ustaz, saya ni miskin. Miskin apa? Hidup tu maknanya masih kaya lagi lah. Masih boleh bernafas. Tengok, siapa yang rasa macam puasa, pergi kubur. Tengok, orang kita, bisnes kita drop, jatuh. Kita punya bank kena beku. Apa lagi? Isteri tinggal, anak tinggalkan kita. Kawan-kawan tinggalkan kita. Kita masih ada Allah. Kita boleh masih jana pahala. Kita sebut Allah, 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 dapat pahala. Siapa yang putus asa, pergi kubur. Tengok orang kubur tu ada apa. Lepas tu pergi pantai. Tak jauh pun Pantai Murid. Kan? Tengok lautan yang luas. Nak buat apa Ustaz? Ambil jari, celup. Nak buat apa pula lepas tu? Angkat. Lepas tu buat apa Ustaz? Tengok titis yang jatuh. Lepas tu Ustaz, titis yang jatuh itulah dunia yang kita rebutkan. Dan kalau kita tak dapat, itu baru titis. Kalau dapat pun baru titis. Itu tengok luasnya. Ya, lautan bagaikan apa dia? Seluas mata memandang. Itulah akhirat. Itulah nikmat surga. Itu adalah nikmat orang-orang beriman yang sabar. Ini dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul orang mukmin ni tuan-tuan, dia tak peduli. Dia tak kisah. Orang suka dia ke, tak suka ke, orang kaya. Dia kaya ke, dia tak kaya ke, tak peduli. Janji Allah redha dia. Janji, macam mana nak, ya, tajuk kita redha dengan qada Allah. Macam mana nak Allah redha, kita kena redha Allah. Macam mana nak dapat redha Allah? Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah telah redha akan mereka dan mereka pula redha dengan Allah. Itulah sifat orang-orang yang takut akan Tuhan. Siapa setuju dengan Allah, Allah setuju dengan dia. Siapa tak setuju dengan Allah, Allah tak setuju dengan dia. Siapa terima Allah, Allah terima dia. Siapa tak terima Allah, Allah pun tak terima dia. Jadi nak Allah Ta'ala terima kita, kita kena terima Allah.
Raditu billahi rabba wa bil Islam midina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulullah. Setuju Allah Tuhan kita. Islam agama kita. Nabi Muhammad nabi kita. Ini dia. Yang terakhir tuan-tuan, macam mana nak dapat redha? Ya, macam mana kita nak bersetuju dengan Allah Taala? Ya, maka jawapannya tuan-tuan, tidak ada pilihan. Tuan-tuan setuju ke tak setuju, takdir pasti akan kena kat tuan. Contoh, tuan-tuan kemalangan. Tuan-tuan redha ke tak redha, kemalangan itu telah pun terjadi. Tuan-tuan boleh buat apa? Tuan-tuan suka ke tak suka, sakit tu pasti akan tiba. Akan kena. Tuan-tuan setuju, dapat pahala. Tak setuju, dapat sakit je lah. Tuan-tuan dengar ceramah kan? Ustaz ni bila nak berhenti? Kan? Saya berhenti ke tak berhenti, tuan-tuan kena duduk dengar cakap. Kan? Kalau tuan-tuan setuju, dapat pahala. Tak setuju, tak dapat apa-apa. Contoh, minta maaf tuan-tuan ya. Jadi sekadar itu daripada saya, nak mudah faham. Yang baik datang daripada Allah, kalimatan diri saya. Aku dukul lihada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.